Hai Sik Assalamualaikum. Okay, malam ni Kak Ina nak buat kuih. Kak Ina tak tahu orang panggil kuih apa sebab Kak Ina panggil kuih topi. Kuih ni kalau di Kelantan banyak, kalau dekat tempat Kak Ina duduk ni, Kak Ina tak ada jumpa lagi lah kalau jual. Kalau dekat Kelantan, jumpa lah kalau balik Kelantan tu jumpa lah. Tapi susah juga lah ni nak dapat kuih ni. Kak Ina panggil kuih topi. Okay, ni bahan-bahan dia Kak Ina pakai apa kita pakai tepung gandum, tepung beras, gula, air, garam. Jom kita buat. Kak ini buat dulu malam ni. Kita perak dulu dalam peti. Semalam ni, pagi esok baru kita goreng. Minta jadilah sebab Kak ini tak biasa buat juga ni, nak try. Nak try buat. Okay, ni Kak Yuni nak try buat guna gula perang. Kak ini tak pakai gula putih. Kita buat gula perang 1 cawer. Cawer gula perang. Kak Ina nak pakai gandum, tepung gandum 1 cawer. Kita guna yang cawer sama tau. Kita try dulu. Kalau jadi nanti kita buat lebih sikit. Ni Kak Ini takut tak jadi juga sebab Kak Ini tak aja buat juga ni. Tepung beras Kak Ini pakai cat teratai sama 1 cawer juga. Okey, Kak Ini masuk air. Secubit garam. Sikit lagi lah. Ini boleh gaul sampai sebati lah. Ini Kak Ina nak perak dulu. Kita perak semalam ni, esok baru kita goreng lah. Nak pergi goreng, kita buat semalam. Jom. Kak Ina perak dari peti semalam ke? Ni maaf lah, gelap sekejap. Gelap. Sekejap je letak tak ada apa. Kalau minyak betul-betul panas. Ni Kak ini dah goreng. Tengok. Ni dia terpelenak sikit. Minyak kena betul-betul panas. Tapi masih dah banyak dah Kak Yuni ni, cukup kok. Ni dah siap. Apa orang panggil Kak ini telah gugur ndak, orang panggil cucur jauh. Ni dah siap. Tapi kalau yang Kelantan, versi Kelantan dia pakai gula putih ke, dia warna putih. Sebab ni Kak ini pakai gula perang, dia macam warna ni sikit. Okey, kita nak pergi try. Sebelum tu Kak Ina nak buat air dulu. Nak buat air ni, Kak Ina nak minum air ni lah. Kak Ina nak try minum air ni. Air teh. Teh kucate. Kak Ina nak try minum yang pink. Yang pink ni untuk beauty. Kemarin Kak Yuni try untuk happy timing. Enak tak? Ni. Kak Ina nak buat air teh ni. Kucate. Ni. Hari ni Kak Ina nak try yang beauty. Beauty yang ni. Beauty yang ini. Ni happy timing. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Buah air panas. Kita nak makan dengan cucur kita. Jom, kita pergi makan dekat luar. Jom kita pergi makan dekat luar. Okey tak? Boleh lah. Yang Kak ini buat saat ni. Bismillah. Jadi topi sangat. Okay, see awak. Bye-bye. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Hai see awak. Assalamualaikum. Selamat petang belaka. Petang ni Kak Yuni nak buat video santai-santai je. Kak ini buat pula adunan dia. Kak ini buat. Waktu tu Kak ini buat dengan gula perang kan. Ni Kak ini guna gula putih. Lepas tu Kak ini perak luar je. Ni. Nampak? Ni.
Ni Kak ini buat pukul 10 pagi tadi. Pukul 10. Ni pukul berapa ni? Ni pukul 5 lebih baru Kak ini nak terah goreng. Jadi kita nak terah. Jadi Kak ini buat sekali lagi. Kita nak goreng, nak terah buat goreng sekali lagi. Ni minyak ni kena betul-betul panas tau. Minyak kena betul-betul panas, tapi api jangan besar lah. Kini adunan Kak ini buat tadi ni. Kita nak terah, minta jadilah. Kak ini terah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ish. Kita terah goreng lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ni Kak ini buat senduk besar. Nak tengok jadi tak? Jadi mata mulu. UFO. Aduh, panas. Kita tukar chef ya. Suami Kak ini buat pula. Ada jadi topi, ada tak jadi topi. Ada jadi piring UFO. Nanti kita tengok banyak deh. Sekejap. Tada. Tak nampak. Tu. Tak adalah jadi sangat. Tapi kalau Kak ini beli Kelantan pun gini ya saya dok. Ni topi dia ni UFO. Nampak tak? Nampak tak? Gitu. Dia macam itu. Dia macam tu. Ini hok Kak ini buat. Ni hok buat peten ni. Ni hok Kak ini buat peten ni. Ni tak boleh banyak pun. Ni Kak ini buat 1 cawan tepung beras, 1/2 cawan tepung gandum, 1 cawan air, lepas tu gula tu 3/4. Tak sampai 1 cawan lah. Boleh lah kira ni. Ni gula tu nampak tak Kak ni tak gitu. Tak adalah timbun sangat topi dia UFO dia. Tapi okey lah. Belakang dia macam ni. Belakang dia macam ni tau. Bila kita buka, nampak tak? Ni dah jadi ni kalau gini ni. Tu nampak sari dia bersarang. Ni. Kalau Kak ini beli Kelantan lagu ni je lah. Jadi siap awak. Nampak tak dia bersarang? Tak adalah comel macam orang pro. Tapi dah boleh lah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.